Hei, lapar nasi weh lau. Ai, tengok aduk dia tengok. Hei, tengok apa tu? Tengok kita buat lah nasi kau. Ada solah nasi. Tak mau makan gapo gini. Kita buat daging kunyit. Saya dah mau tengok kau. Saya dah mau tengok, jangan lupa tekan like hari ni. Hari ni kita terpaksa kita kena buat video petang live hari ni sebab kita sore tak ada kameraman ke apa. Hari ni kita sore. Okey, saya dah mau tengok. Mula-mula kita lagi nanak nasi dulu. Kita minta pergi nanak dulu setelah mata. Lepas tu saya dah mau boleh tengok kita buat daging goreng kunyit ni. Resipi gapo semua dok alih ni belakang dah. Resipi gapo. Okey, kita minta pergi nanak dulu setelah. Mana-mana tengok video ni dah. Tolong support kita dah. Like dan share nak tengok video kita buat daging goreng kunyit ni dah. Menu tak ada, menu biasa-biasa tapi kita agak-agak ngedit susah sikit video ni sebab kita sore ngedit susah sikit. Sebab kita nak tambah sogo. Okey, kita nak test sogo dulu dah. 1 2 3. Assalamualaikum. Buat gapo tu? Tak jadi lagi. Kali lagi dah. Hey, assalamualaikum. Buat gapo tu? Hai, payah sogo oi. Kali lagi. Bobo dah test sogo tu. Aku nak kecek tadi dah. Okey, boleh. Kita guna sogo ni. Okey, kita nak pergi nanak lu mata. Baik, set kita. Lama nak boleh kecek. Kita duk tunggu tadi dah. Sebelum kita nak buat daging kunyit dah, kita mari basuh berah dulu. Nanak dulu. Hari ni bukan gapo dak hari ni sebab kedai kita cuti hari ni. Kedai kita cuti jadi rasa-rasa nak makan selera kampung. Jadi menu hari ni tu menu biasa-biasa lah sebab kita ni tak ada menu pelik-pelik kita, menu biasa-biasa lah. Okey, sudah kita basuh berah, kita mari tak atas gas. Kita nanak dulu start sama taruh nak pergi standby halak-halak kita nak buat daging kunyit tu. Selepas tu kita main royak turun terus dalam video ni dah. Makanan ni dah. Tak ada dalam menu dah. Customer jangan main minta sebab menu ni kita bimbang takut lama. Lepas tu kita tak save buat menu ni. Selepas kita rebus air dalam kuali dah, kita mari ambil telur. Tahu kita nak buat gapo telur dah. Kita nak rebus telur boleh 4-5 neuti. Kita nak makan nasi dengan telur rebus dengan daging goreng kampung kita. Kita main rebus dulu telur dah. Pada kita rebus telur dah, kita pergi standbykan daging kita dah. Daging kita pun orak-orak saja dah. Kita kena cari-cari daging letak orak molek sebab bimbang takut kerah daging kita. Daging kita sudah siap dah, kita mari basuh dia dulu. Mari basuh dia dulu sebab daging tu cuci dah. Kita kena air dah dia tapi kita basuh sekali lagi. Okey, telur kita pun sudah masak dah telur kita. Ni telur rebus kita. Okey, selepas ada tu kita mari mak daging kita, kunyit dan ajino kicap sotong. Saya dah mau tengok molek ni agak cepat sikit video ni. Lepas tu gau dia biar dia rata. Lepas tu ambil kicap bukit sikit. Boh, biar ada aroma bau-bau. Ni ya. Lepas mak daging dah, kita mari cuah minyak dalam kuali. Kita panaskan minyak kita dah sebab kita nak turun daging kita ni. Nak buat daging kunyit ni dah. Daging kunyit kita rasa duk oleh isi daging dah. Cuma kita goreng dengan minyak wija garing sendiri. Lepas tu kita ada sayur je lepas dah ni. Okey, selepas tu bola duk tanya buat lagu mana daging kunyit sebab kita buat dah video daging kunyit buat gini. Okey, kita guna bawang putih dengan serah. Kita nak buat ada aroma ya. Lepas tu bawang merah dengan lada. Nak buat sayur-sayur ya. Ni ya sayur ya. Simple sangat ya daging kunyit style kampung. Kampung buat gini dah tahu daging kunyit ni. Tapi kita buat gini. Kampung mana tahu kita. Dekat daging nak masak dah kita turun serah dengan bawang putih. Kita goreng ada aroma yang bau dekat-dekat nak garing dah. Nasi kita masak dah. Lepas tu kita turunkan bawang merah dengan lada. Kita turun. Sudah masak daging kunyit kita dah. Lepas tu set demo boh tanya buat lagu mana ni. Kita tunjuk dah resipi yo daging kunyit buat gini. Saya mau tengok molek tu rupa yo daging kunyit style kampung tu. Selepas daging kunyit kita masak, kita main koyak telur rebus ni kita tak ada nak buat gapo, nak buat budu yo. Oh, jadi makan selera gini tobat boh sedap oi. Kita makan gini nambah semua setiap makan nasi. Go. Selepas perah hasil 5 kita ada peta kecuk. Peta kecuk hok 2 hari dah kecuk beruk dah peta tapi isi dia molek lagi. Okey, sudah hidai tempat kita tu. Nak boleh makan nasi dah kau. Gelak pun nak boleh makan nasi pun. Sedap lagi gini go. Okey, saya sudah siap nasi kita. Nak boleh makan ngorek. Dekat ngorek nak boleh makan daging kunyit. Budu, buah peta, nasi putih. Okey, bukan lama di gapo dak, lama di kita buat video. Sore je kita sore, kalau 2 hari je cepat sikit.
Okey, terima kasih semua support kita, support budak kampung. Ya dulu sampai ke hari ni. Saya dah mau tak cemuh tengok video kita, suka, ramai orang suka. Kita terima kasih dah. Kita buat video pun nak video meminat gitu dah. Okey, hari ni kita menu kita simple-simple lah menu kita. Simple je. Tapi rasa orang tengok video ni kita rasa liu rasa. Makan gini. Makan selera kampung gini. Kita rasa ramai liu. Kita pun lapar asyik ni. Ada makan asyik gini. Ngorek bawa boleh makan asyik. Beres? Ada apa? Assalamualaikum.